Assalamualaikum, peminat bola sepak. Selamat datang ke Liga M Update. Jadual perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 akan bermula Jumaat ini, tarikh 10 hingga 12 April 2026, dijangka penuh drama, gol dan emosi. Berikut jadual perlawanan Liga Super Minggu 22, Jumaat tarikh 10 April hingga Ahad 12 April 2026. Pada Jumaat, 10 April 2026, perlawanan antara Kelantan The Real Warriors FC lawan Kuala Lumpur City di Stadium Sultan Muhammad Keempat, Kota Bahru, sepak mula jam 9 malam. Kemudian pada Sabtu, 11 April 2026, perlawanan antara Immigration FC lawan Penang FC di Stadium Tuanku Sheikh Pudra, Kanga, sepak mula jam 9 malam. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara JDT FC lawan Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, sepak mula jam 5.30 petang. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Selangor FC lawan Sabah FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, sepak mula jam 9 malam. Kemudian pada Ahad, 12 April 2026, perlawanan antara Kuching City FC lawan PDRM FC di Stadium Negeri, Kuching, sepak mula jam 7.30 malam. Kemudian diikuti oleh perlawanan antara Negeri Sembilan lawan DPMM FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman, Paroi, sepak mula jam 9 malam. Jadi itulah dia, jadual perlawanan Liga Super Minggu 22, tarikh 10 April hingga 12 April 2026. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda, jangan lupa like, share dan langgan saluran ini, sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.